Kalau kita nak buat duit pada tahun 2026 ni, nak buat profit, kita follow trend sahaja. Mana dia pergi, kita follow saja. Alright? So, cara dia simple. Untuk sekarang ni, kalau korang tengok gold sekarang ini, dia uptrend. Kalau korang pergi kepada H1 ni uptrend. Nampak ni? Okay, so bila H1 uptrend, kita nak follow mana dia pergi. Untuk especially untuk scalping ataupun intraday, okay, go kepada H1 ataupun korang boleh tengok base kepada H4. Okay. So, macam saya H4 dekat sini tengok EMA pun dia tak break. So, apa yang korang boleh buat adalah korang drawkan saja trend line dekat sini. Nampak? Okay, padamkan EMA ni dulu. So, mencari peluang untuk buy saja, pergi kepada 1 hour dekat sini, follow the trend saja. 1 hour pun kalau korang tengok on kan EMA pun masih lagi ke atas. Apa yang perlu korang buat sekarang ni adalah buatkan satu zone saja. Di sini ada satu resistance 1 hour. Macam saya akan birukan. Settle in the 1 hour. Sini ada satu zone. Sini ada satu zone. Dan di sini 1 hour ada satu zone. So sekarang ni kalau korang tengok okay, zone to zone dekat sini dalam 300 lebih. So korang boleh turun kepada M30, kecilkan zone lagi. Sebab sekarang ni dia dah memang gold ni dah macam pergi tak kembali. So drawkan lagi satu trend line M15 dekat sini, guideline ni. Nampak? Dekat sini. So price masih lagi tak nak turun. So kalau korang nak buy, korang tunggu sahaja price jatuh. Dekat sini dia bagi diskaun, boleh buy. Okay, dekat sini kalau dia jatuh, kita boleh buy lagi. Nampak ni? Tunggu ada breakup buy, baru buy lah. Tak ada breakup buy, korang jangan buy. So, sebagai contoh, dia masih lagi berada di atas lagi ni. M15 pun dia tak break. So, apa korang boleh buat adalah dekat sini, korang boleh tunggu. Kan ada candle ni, tandakan saja dekat sini. Pergi kepada lower time frame, tunggu dia jatuh lah. Okay, sabar bermaksud. Tunggu dia jatuh dekat sini. Dekat sini, tengok dia jatuh macam mana. Kalau dia momentum, korang jangan buy. Tapi kalau dia turun dengan keadaan compression macam ni, kan, sini ada breakup buy, korang masuk. Okay, dia panggil sabar. Price pasti akan jatuh punya. Okay. Sebab masa ni, just tengok sajalah. Tapi kalau korang gatal nak buy, kan, tangan tu gatal nak buy juga dekat M5 ni ataupun M15 dekat sini. Kau pergi korang M15 dekat sini jatuh, gatal juga nak buy, korang buat macam ni. Ni candle ni kan, dia jatuh kat sini, tunggu dekat M1 ke apa, dia jatuh, buy je lah dekat line hijau ni. Okay, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.